31 remaja bawah umur ditahan kerja kilang guna kad pengenalan orang lain. Salah memanglah salah sebab remaja ni guna kad pengenalan orang lain. Tetapi, ada tetapi. Ini bukti, walaupun remaja, rakyat tempatan kita masih juga nak bekerja. Mungkin diorang ni nak bantu keluarga dia, nak meneruskan persekolahan tak mampu. Yelah kan zaman ekonomi meleset macam ni. Kalau keluarga tu besar, pendapatan tak banyak, ibu bapa dia, macam mana dia nak tanggung keluarga dengan bil lagi, macam-macam nak kena bayar. Disebabkan terdesak, mereka terpaksa buat benda macam ni. Kita dah nampak situasi macam ni kan. Rakyat tempatan kita masih nak bekerja kan. Kurangkanlah ambil pekerja-pekerja asing. Lagi-lagi kilang-kilang. Bagi ajalah budak-budak lepasan SPM ke yang tengah menganggur ke bekerja. Diorang mesti nak bekerja punya. Warga asing pun banyak juga menipu kad pengenalan. Kalau rakyat Malaysia tipu kad pengenalan, diorang dapat duit pusing-pusing pun dekat negara kita. Warga asing kalau dia buat pengenalan palsu, pusing-pusing dia hantar kat negara dia. Kod mana-mana pun kita kena bayar cukai. Warga asing yang parti-parti ni, kadang-kadang dia lari daripada cukai. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang?